أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء بالله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama berada dalam majlis ilmu. Sementara kita nak tunggu masuk waktu Isyak, dan bila kita berada dalam suasana ini, kita berada dalam keadaan orang yang bersolat. Kan ada hadis disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, kan, siapa yang duduk tunggu antara satu solat kepada satu solat yang lain, dia berada dalam solat, seperti mana dia berada dalam solat selagi mana dia tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang boleh keduniaan, perkataan-perkataan keduniaan, tak sembang kosong, dan juga tidak membatalkan wuduk dia. Jadi kita berada, itu fadilah, kelebihan. Satu kelebihan kita berada dalam majlis ilmu pula. Kita berada dalam majlis ilmu, kita dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat doa para malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sebagaimana kita berada dalam majlis ilmu. Itu kelebihan-kelebihan fadilah. Dan Allah Ta'ala turunkan rahmat Allah SWT dalam majlis ilmu, dan kita yang berada dalam majlis ilmu dapat rahmat Allah SWT, dapat ketenangan daripada Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, syukurlah kita orang yang terpilih. Alhamdulillah. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, kita akan baca, kita sama-sama baca. Saya kadang-kadang tak ada juga masa kan kat rumah nak baca, nak hayati, jadi kita sama-sama baca. Kita sama-sama ambil faedah. Saya baca untuk diri saya dan tuan-tuan ambil faedah juga bersama-sama dengan saya, insya-Allah. Dan kita saling-saling ambil nasihat daripada nasihat Imam Ghazali ini. Kitab ini adalah mukhtasar Minhajul Qasidin. Tuan-tuan dah maklum sebenarnya mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Minhaj al-Qasidin itu pun dah diringkaskan daripada kitab Ihya Ulumuddin, dan diringkaskan pula lagi, diikhtisarkan lagi kepada Minhaj al-Qasidin. Kan, Ihya Ulumuddin, Minhaj al-Qasidin, mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Kita baca ni mukhtasar supaya kita dapat ambil faedah yang banyak dalam kitab Imam Ghazali yang dia bagi nasihat banyak tentang nak membantu kerohanian kita.
nak membantu diri kita ni supaya kita berjaya kat dunia, berjaya juga kat akhirat insya-Allah. Tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dalam bab fasal talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib. Kan? Wajib. Dan kita sampai pada maka jelaslah dengan apa yang kita sebutkan sebelum ini perbincangan di awalnya mengikut takrifan para ulama, apakah yang wajib ilmu, apakah wajib yang wajib. Kan kata ahli tafsir sudah tentu ilmu tafsir, ahli ulama tafsir dan ulama hadis sudah tentu mereka mengatakan ilmu kitab wa sunnah, Al-Quran, sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab tafsir, itu ulama-ulama dalam bidang dia. Sudah tentu mereka mengatakan yang fardu itu, yang wajib menuntut ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah. Kata ahli sufiyah, kata sufiyah kan. Berkata ahlu sufiyah, ulama-ulama sufi, mereka mengatakan sudah tentulah ilmu-ilmu kerohanian berkaitan dengan ikhlas dan mendidik jiwa dan sebagainya. Kan ilmu tasawuf. Kan berkata pula ahli falsafah, ahli ulama akidah dan falsafah, mereka mengatakan sudah tentulah ilmu kalam, ilmu berkaitan dengan akidah, nak membahaskan tentang keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai-bagai pendapat. Maka mana-mana ulama dalam bidangnya mengatakan yang mana penting adalah ikut bidang dia lah. Semua penting. Kan? Itu fardu ain, dan fardu ain itu adalah ilmu yang kita wajib kita belajar untuk nak selesaikan apa yang perlu diselesaikan secara personal oleh diri kita. Tak boleh diselesaikan orang lain. Adapun fardu kifayah ini bersama dengan masyarakat. Bersama dengan masyarakat. Kita tengok di sini. Maka jelaslah dengan apa yang kita sebutkan sebelum ini, telah kita sebutkan, Imam Ghazali kata, yang dimaksudkan dengan menuntut ilmu yang wajib, yang fardu ain itu, apa yang khusus kewajipan dia atas personal, atas setiap orang. Atas setiap orang. Kita nak solat, wajiblah kita belajar solat. Orang lain tak boleh solatkan untuk kita. Boleh setelah mana kita mati. Kan? Kita nak solat, kita sudah tentu kita kena belajar. Itu personal, tak boleh selesaikan. Orang lain tak boleh selesaikan untuk kita. Kita kena selesaikan sendiri. Solat, puasa, kan? Kita kena selesaikan fardu ain yang berkaitan dengan seseorang pribadi. Adapun fardu kifayah, iaitu setiap ilmu yang diperlukan untuk nak mendirikan urusan-urusan dunia, nak menyempurnakan, nak melaksanakan urusan-urusan keduniaan. Imam Ghazali sebut di sini. Seperti mana at-tib idh huwa daruriyun fi hajati baqa'il abdan ala sihah. Kan? Iaitu satu ilmu yang diperlukan untuk nak menguruskan kehidupan kita atas muka bumi ini, seperti ilmu perubatan. Doktor kan nak mengubat orang sakit, apa ubat yang perlu diberi, apa yang perlu dibuat ketika mana dia sakit untuk nak menyembuhkan sakit dia tu untuk nak mengekalkan kesihatan badan kita. Kan? Itu boleh dibantu oleh orang lain. Itu boleh dibantu orang lain. Tidaklah perlu kita ni kena pergi belajar. Kita nak sihat, siapa yang doktor saja yang sihat. Kan doktor saya sebab dia belajar ilmu perubatan, dia je lah sihat. Tak. Dia boleh bantu kita. Kita boleh minta bantuan daripada mereka. Itu fardu kifayah. Kalau sekiranya ada orang yang dapat melaksanakannya, maka terlepaslah kewajipan itu atas diri kita. Dan juga ilmu hisab, kerana dia sangat penting pada pembahagian pusaka, wasiat dan selain padanya, zakat dan lain-lain lagi lah. Itu ilmu hisab, ilmu kira-kira, ilmu perhitungan. Kan? Nak kira kita yang wajib kita perlu tahu apa? Bila 1 campur 1, 2 campur 3 ke 5 dan sebagainya. Itu yang wajib. Kan kita belajar. Kan? Yang daruri, yang diperlukan, yang penting.
Maka ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu yang disebutkan seperti mana yang disebutkan ini, ilmu kedoktoran, ilmu hisab dan lain-lain lagi, ilmu-ilmu ini kalau sekiranya satu negeri, satu kawasan itu tak ada orang yang mempelajarinya, orang yang menguasainya, ilmu perubatan, ilmu hisab dan ilmu berkaitan dengan urusan-urusan dunia kita yang lain, kalau tak ada orang dalam kampung tu ataupun dalam satu negeri tu, tak ada orang yang belajar, tak ada orang yang alim, tak ada orang yang tahu, maka akan berdosalah seluruh kawasan itu. Kan? Kampung tu tak, Semenyih ni tak ada seorang pun doktor. Berdosa satu orang ini. Tak ada satu pun klinik. Kan? Untuk nak menangani masalah-masalah kesihatan orang yang duduk kawasan Semenyih, contoh, berdosalah satu kawasan penduduk kawasan Semenyih. Kena ada kena ada orang yang boleh membantu kita, dia belajar, dia tahu, dia alim tentang ilmu perubatan, ilmu hisab dan sebagainya. Tak ada kontraktor. Tak ada kontraktor kan? Tak ada kontraktor nak buat rumah, kita nak berlindung kat mana? Kan? Tak ada kedai langsung orang yang jual pakaian yang menutup aurat. Itu kan? Kena ada. Itulah fardu kifayah. Kalau sekiranya ada seorang yang dapat menguruskannya, ada yang belajar ilmu tersebut yang boleh membantu kita, maka memadailah ya, dan luputlah kefarduan ke atas orang lain. Dan Imam Ghazali kata lagi, janganlah kamu pelik daripada perkataanku bahawa sungguhnya perubatan dan hisab itu daripada fardu kifayah. Jangan pelik, jangan ingat itu saja, jangan pelik, takkan itu cukup. Kan? Dia kata fa inna usul as-sina'at aidan min furudil kifayah. Asas basic orang kata apa, as-sina'at ni perkilangan, pembuatan, ya kan? Asal dia tu pun adalah fardu kifayah. Seperti mana al-fallaha wal hiyakah balil hijamah. Seperti mana pertanian itu usul kepada as-sina'at. Pertanian yang ada kilang beras, asalnya tanam beras, pertanian, buah-buahan, nak menjadikan jus-jus untuk kita minum dan sebagainya, kan? Biji-biji ni nak buatkan kopi, nak buatkan tepung untuk kita buat roti dan sebagainya untuk makanan, itu semua usul sina'at dipanggil. Kan? Asas kepada perkilangan pembuatan yang selainnya daripada itu, kan? Tanam-tanaman, pertanian, itu pun fardu kifayah. Al-hiyakah, tenunan ni nak buat baju lah, buat kain. Selama ada buat kain, nak kena buat baju, itu asal dia. Asal tenun, asal buat benang daripada air liur, orang panggil apa? Air liur ulat dan sebagainya. Dan cari bahan-bahan untuk dibuat sebagai benang, untuk buat mengait baju, untuk buat baju untuk pakaian, untuk nak tutup aurat dan sebagainya. Itu juga adalah Allahumma salli ala Muhammad, fardu kifayah. Bahkan al-hijamah. Al-hijamah ni apa? Al-hijamah dia kata jarhul jibha hatta yanzifu ad-dam minha kay yukhaffif min alami as-suda'. Melukakan dahi sehingga mengalir darah daripadanya supaya ringan, kurang sakit kepala. Dia. Orang kata sakit kepala ni orang panggil apa? Kan yalah, kita maklumlah tuan-tuan, kan sakit kepala tu migrain apa kan, migrain dan sebagainya tu. Lukakan sedikit dahi ni, itu saya tak jumpa lagi orang pernah buat macam tu, tapi tak pasti ada tak orang buat, masih ada orang yang dapat mengamalkan ilmu itu. Itulah salah satu daripada ilmu perubatan. Dia melukakan sedikit dahi dan memancut keluar darah tu supaya darah yang kotor, darah yang tak elok, yang menyebabkan sakit migrain, sakit kepala yang bersangatan tu, dikeluarkan. Dan ada yang buat daripada ibu jari, punca-punca
darah kan dialirkan daripada ibu kaki ke al-fasdu. Al-fasdu al-hijamah. Kan al-hijamah disebutkan juga di sini bekam. Berbekam, keluarkan darah kotor daripada kepala, badan kita, poin-poin yang tu perempuan pun maklumlah pernah buat lah, kita pernah buat berbekam dan sebagainya. Kan. Tapi yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali di sini al-hijamah itu keluarkan darah daripada dahi, itu hilangkan sakit kepala yang bersangatan. Itu antara jenis-jenis perubatan yang mungkin sekarang wallahu alam bekam tu ada lagi, tapi jenis yang mengeluarkan darah al-fasdu dan juga keluar darah yang memancuk daripada dahi itu saya jarang tengok dah, jarang jumpa kan. Kalau ada lagi wallahu alam. Itu pun perlu, itu pun ada fardu kifayah. Kerana nak menghilangkan masalah kesihatan pada manusia supaya apa? Supaya kita dapat duduk dengan elok, hidup dengan elok dan melaksanakan ketaatan ibadat kepada Allah SWT dengan baik. Gitu. Kerana sesungguhnya kalaulah sekiranya tak ada satu negeri itu daripada hujam, orang yang melakukan bekam itu, orang yang melakukan keluarkan penyakit itu, maka akan cepatlah dapat kebinasaan kepada penduduk kampung itu. Ilmu perubatan, perubatan tradisional kan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan penyakit itu, dia turunkan juga ubat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi panduan, bagi ilham kepada manusia ini untuk menggunakannya, melaksanakan cara-cara perubatan dan sebagainya. Allah Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kan ar-ruqyah dan sebagainya itu. Adapun Imam Ghazali teruskan lagi, adapun mendalami dalam ilmu hisab ini secara terperinci sangat, secara lebih mendalam sangat kan, yang tidak dituntut dan mendalami dalam menuntut padanya, dan juga selain daripada ilmu-ilmu tersebut, ilmu hisab dan ilmu perubatan, ilmu lain-lainnya juga, maka ini merupakan fadilah. Hanya fadlah, disebutkan fadlah ataupun fadilah, kelebihan-kelebihan pada ilmu saja, tidak digalakkan dituntut, maka tak diperlukan secara mendalam gitu. Sekarang tuan-tuan, pelajar kita nak ambil SPM tu AdMaths kan, apa yang dibelajar oleh pelajar kita tu AdMaths. Saya pun tak pernah jumpa. Kalau dia mai tanya kita kan, anak-anak kita tanya, tak tahu nak jawab lah. Kalau matematik biasa pun, matematik tinggi pun kita dah tak pandai dah, tak tahu dah nak jawab. Kan kalau 1 campur 2, 2 campur 3 kita tahu. Lebih pada tu tak reti sangatlah. Mengaji matematik ni sampai biol otak-otak kita kan. Apakah yang kita nak guna selepas pada tu? Untuk apa kita guna? Adakah nak kira zakat kita Ramadan, kita nak bayar zakat, kita menggunakan ilmu hisab? Ataupun kita nak bayar zakat, kita bekerja, gaji kita bulan-bulan, kita nak guna ilmu hisab yang jenis-jenis yang dia belajar tu? Tak guna sangat pun. Itu merupakan fadilah. Kalau kita ada satu keistimewaan je lah, tidaklah dituntut yang menjadi fardu kifayah. Kan, kelebihan-kelebihan yang kita boleh ada. Kan, itu sahaja. Dan Imam Ghazali teruskan lagi, ada sebahagian ilmu yang diharuskan. Kan, ilmu yang diharuskan. Ada antara-antaranya ilmu-ilmu yang kita pelajari atas muka bumi ini diharuskan, seperti mana ilmu bil ash'ar, syair-syair kan, belajar ilmu tentang syair kan, syair, nak buat syair, nak mengalunkan syair, nak menulis syair dan sebagainya, itu mubah kan, harus, boleh dibelajar, tak ada masalah kita nak belajar kan. Yang tidak sangat diperlukan, dan juga tawarikh, sejarah yang tidak ada kaitan langsung dengan
ketaatan kita, hubungan kita dengan Allah yang nak kita perbaiki kehidupan kita tak ada. Kan? Sejarah kita pergi belajar, duk kaji tentang sejarah dinosaur. Kan? Apa faedah kepada kita tentang dinosaur? Kan? Tak ada pun. Pergilah cari kapal dalam bawah dasar laut tu, nak cari ni hidup. Kapal ini dibina pada tahun bila apa. Tak ada faedah pada. Boleh kalau kita nak cari. Itu satu kelebihan yang kita boleh ada. Kan? Berbanding dengan orang lain. Itu sahaja diharuskan. Dan ada juga ilmu sebahagiannya mazmum, dikeji. Tak boleh, tak elok kita belajar. Kan? Tak patut kita belajar. Seperti mana ilmu sihir. Ini tak digalakkan, janganlah kita pergi belajar. Kerana cukup sekadar kita ambil tahu. Kalau jenis ni, kalau dia pakai baju hitam, duduk berasak tu, kita tahu tu dia nak mengamalkan siang, larilah. Cukup kita tahu dekat tu. Tak perlulah kita pergi mendalami macam mana nak buat supaya orang tu jatuh sakit. Macam mana nak buat supaya orang tu tak boleh bercakap. Kita pergilah pakai hati, pergilah belajar. Itu tak boleh. Itu dikeji. Ilmu yang dikeji boleh membawa kepada kerosakan. Itu tak boleh. Ilmu sihir dan ilmu yang berkaitan jampi mentera, tangkal, misteri dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang dikeji. Tak boleh. Kerana kalau kita ada, dia melibatkan satu makhluk yang lain. Kan? Nak mencapai kemenjadian ilmu itu, dia kena perlu cari kepada makhluk lain. Kita kena taat ataupun ikut perintah makhluk lain. Itu elakkan, jauhilah. Dan kita belajar, kalau kita belajar ilmu untuk nak mendinding diri kita, seperti zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu mahmud, itu dipuji, diperlukan. Dan kita berzikir pada Allah SWT, kita mengharapkan pada Allah Ta'ala supaya diri kita baik, diri kita selamat. Hanya kepada Allah kita bergantung, kita berzikir. Dan kita ikut apa yang Nabi buat. Kan, zikir pagi, zikir petang, itu kita selamat, insyaAllah. Jadi ada pun ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu yang jampi mentera, menggunakan tangkal dan sebagainya ni, ini kita elakkan. Itu ilmu yang dikeji, tak elok untuk kita belajar. Talbisat, kan, talbis ini jenis-jenis sihir juga, jenis-jenis silap mata dan sebagainya. Disebutkan di sini talbis ni, fayasirul haqq mughatta alaihim, maka jadilah benda yang betul itu tertutup atas mereka. Tak nampak kebenaran. Yang orang hilangkan KLCC, dia main-main buat jampi-jampi, KLCC hilang, padahal benda tu ada. Jenis-jenis itulah, kan? Silap mata dan sebagainya, jenis-jenis sihir juga. Kan? Jadi adapun ilmu syar'iyah, fakulluha mahmudah. Adapun ulum, jenis-jenis ilmu syarak, maka semuanya dipuji, dituntut. Kan, dipujilah. Maka ilmu yang terpuji, ilmu yang baik, maka kita dituntut untuk mempelajarinya. Maka dia terbahagilah kepada usul, furu', muqaddimat dan mutammimat. Maka terbahagilah ilmu yang mahmudah, ilmu syar'iyah ni kepada usul, asas, basic. Kan, furu', cabang-cabang pada ilmu yang daripada basic itu, asas itu. Muqaddimat itu boleh dikatakan benda ilmu tu kita kena pelajari dia dulu sebelum kita nak masuk kepada ilmu asas ataupun ilmu furu' itu. Itu dipanggil muqaddimat, permulaan, asas. Awal-awal kita kena belajar. Seperti mana kita nak baca kitab bahasa Arab, kitab yang berbahasa Arab, kita kena belajar bahasa Arab. Itu muqaddimat. Kita nak baca buku bahasa Inggeris, kita kena belajar bahasa Inggeris. Nahu tata bahasa Inggerisnya dan sebagainya, perkataan-perkataannya, makna, itu muqaddimat. Kita kena belajar ilmu tu dulu, baru kita boleh menguasai sesuatu ilmu yang dalam bahasa tersebut. Kan, begitu. Dan mutammimat, nak kesempurnaan kepada ilmu. Itu dia ada 4: asal, furu', muqaddimat, mutammimat. Kan, jenis 4 jenis ilmu. Maka
Fal usul kitabullah ta'ala. Maka yang usul itu, asas itu ilmu syariat. Asas ilmu syara'. Usul ilmu syara' itu adalah kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran lah, kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW. Inilah asal kepada ilmu syara'. Kan? Kalau ada orang kata sebut, ada lagi satu kitab lagi, Injil. Itu salah. Itu salah. Kitab Injil itu umat yang terdahulu. Kita sekarang Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan ijma' al-ummah, kesepakatan umat. Kesepakatan umat ni maksudnya mazhab-mazhab lah. Kan? Mazhab Imam Syafi'i dan kebanyakan pada imam-imam bersepakat atas perkara tersebut, dan juga imam-imam yang lain sepakat atas sesuatu perkara, sesuatu hukum yang asas basicnya daripada Quran dan Sunnah. Tak lari. Kalau nak buat satu-satu benda yang tak ada, dia tengok pada masalah mursalah dan sebagainya, kepentingan umat dan sebagainya. Itu asas basicnya juga kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga asar sahabah. Asar as-sahabah, pendapat-pendapat, fatwa-fatwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kan? Itu usul kepada ilmu syariah. Usul kepada ilmu syariah, kitab Al-Quran, sunnah Nabi SAW, ijma' ulama, ijma' ummah, dan juga asar sahabah. Ini basic asas pada ilmu syariah. Luar pada itu tak ada. Luar pada itu ilmu-ilmu biasalah, ilmu-ilmu yang nak menguruskan kehidupan kita atas muka bumi, keduniaan dan sebagainya. Itu basic dia dalam agama, ilmu yang syara' itu. Yang selepas pada itu furu'. Furu' itu apa? Furu' itu adalah sesuatu ilmu yang dipaham daripada ilmu ini, usul. Maknanya daripada makna-makna yang memberi faham kepada akal, sehingga fahamlah daripada lafaz yang dilafazkan itu dan selainnya, seperti mana dipahami daripada perkataan hadis Nabi SAW, la yaqdil qadhi wa huwa ghabban annahu la yaqdi ja'ian. Kan? Furu' ini adalah satu ilmu yang kita pelajari dia untuk kita faham asal itu tadi. Kan? Asal itu apa? Kitab Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi SAW, ijma' ulama dan juga asar sahabah. Itu asas basic pada ilmu syariah, ulum syariah. Jadi datang kepada selepas itu furu'. Furu' itu apa? Ilmu-ilmu tafsir, syarah dan sebagainya. Yang mana kalau kita nak baca Al-Quran kita tak faham. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada kaum umat-umat sebelum ini. Macam mana kita nak puasa? Kita nak puasa. Allah Ta'ala kata wajib, puasa wajib. Macam mana kita nak puasa? Melainkan datang kepada selepas itu furu' dia. Apa furu' dia? Hadis Nabi yang mensyarahkan kepada ayat. Nabi bagi tahulah. Hadis Nabi SAW datang, kena buat macam ni puasa, kena bermula daripada terbitnya fajar, kita kena tahan makan kita sehinggalah urut terbenamnya matahari. Kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama dengan isteri dan sebagainya. Kan? Ada perkara-perkara yang dilarang dibuat dan ada perkara-perkara yang disuruh untuk kita buat semasa berpuasa. Itu datang hadis Nabi untuk nak menjelaskan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tadi. Tak faham lagi, datang pula syarah kepada hadis. Kan? Itu ilmu furu'. Itu ilmu furu'. Yang mana daripada ilmu furu' itulah kita boleh faham nas ayat itu tadi. Nas asal ayat itu tadi. Itu ilmu furu'. Seperti mana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tidaklah boleh seorang qadhi itu menentukan sesuatu hukum dalam keadaan dia sedang marah. Nak faham daripada situ juga, hadis Nabi kata, sebut satu je marah. Tetapi bila keluar datangnya hukum, orang ada ilmu furu' ini,
dia kaji hadis, dia mengaji hadis, dia reti, dia faham sirah, dia tengok kepada keterangan daripada para sahabat dan sebagainya, ulama-ulama, maka dia menguasai ilmu furu' tu, dia faham dah. Kalau sekiranya Nabi seorang qadhi itu tak boleh menghukum, hakim tak boleh jatuhkan hukuman ketika mana dia sedang marah, so tengok daripada apa kehendak hadis tu, maka akan menjejaskan hukuman dia. Dia dalam keadaan marah, dah bertengkar dengan isteri ke, bertengkar pasal kereta accident tengah jalan datang nak jatuhkan hukuman. Dia tengah marah, dia tak hilang lagi. Dalam keadaan marah tu, bila dia selesaikan, okey, Tuan Hakim sila jatuhkan hukuman mati. Oh, tengah marah lagi tu. Kan, dia baca tengok, matilah, hukum matilah. Dalam keadaan marah, tak boleh nak hukum, akan menjejaskan penghakiman itu. Begitu jugalah orang yang lapar, dia datangkan sini, dia kata seperti itu jugalah dikiaskan, orang yang lapar pun tak boleh hukum, sebab dia boleh menjejaskan perasaan emosi dia pada ketika itu. Orang lapar, orang yang sedang sakit, orang yang mengantuk, hakim yang tengah mengantuk, makan tak cukup, tengah lapar, tengah sakit kepala, tak boleh. Sebab tu hari tu, kalau perempuan tuan-tuan perasan lah, baca berita kan, Syed Saddiq kan, Syed Saddiq ada minggu sebelum tu datang dah semangat apa semua nak tahu penghakiman, tiba-tiba tak boleh, tak selesai juga. Sebab apa? Sebab hakim sakit. Dia tak boleh datang ke mahkamah, dia tak datang ke mahkamah, kot menjejaskan. Mengapa tak? Sakit, tak boleh masuk court. Selepas tu pula sebulan pula tunggu bagi pada hakim dah selesai reda, sihat, elok, boleh jatuh hukuman dengan keadaan yang tenang, tak ada dipengaruhi oleh apa-apa. Itu ilmu. Maka dipahamlah daripada nas tu, benda yang berkaitan pun yang sama hukumnya seperti itu, keadaannya seperti itu, maka dia ambil faedah daripada itu ilmu furu'. Maka kita boleh faham daripada nas. Itu ilmu hadis, dan ilmu tafsir dan sebagainya yang berkaitan. Yang seterusnya, ilmu yang ketiga daripada ilmu-ilmu syariat ini, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu muqaddimat dipanggil, iaitulah ilmu yang menjadi sebagai ilmu alat. Alat yang nak digunakan untuk kita rungkaikan ikatan yang ada pada sesuatu nas ataupun sebagainya. Kan, kita baca Quran seperti mana kita baca tadi ayat Quran tadi, kita tak faham. Nak faham apa, kita belajar orang kata berbahasa Melayu, tapi ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. Macam mana kita nak faham? Tidak, kita kena pergi belajar bahasa Arab. Seperti mana ilmu bahasa Arab, ilmu nahu. Dah belajar bahasa Arab saja tak boleh juga. Dia kena ada ilmu nahu, ilmu tata bahasa dia. Supaya nak faham ini jadi sebelum ke, selepas ke, ini kena buat terus ke, ini perintah ke, ini larangan ke, dan sebagainya. Itu ilmu nahu dan ilmu bahasa Arab. Itu alat untuk nak buka, nak rungkaikan permasalahan dalam sesuatu ilmu itu. Kalau dalam kalau kita belajar dalam bahasa Arab ni, dia ada ilmu nahu, ilmu saraf. Saraf itu ilmu timbangan bahasa. Daraba yadribu darban, akan itu timbangan saraf dia panggil. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan banyak macam lagi. Itu semua tu ilmu-ilmu yang kalau sesiapa menguasai, dia boleh, insya-Allah dia boleh mentafsirkan ataupun dia boleh memahami Al-Quran dengan baik. Nas ilmu syarak itu dengan baik. Kan bukan senang. Ini kita hari ini kita mengaji mengaji bahasa Arab saja. Hadis pun kita tak belajar, ataupun kita mengaji hadis saja, lepas tu kita nak main tafsir Al-Quran sendiri-sendiri dah. Tak boleh. Tapi kebanyakan kita hari ini, ulama-ulama guru-guru kita pada hari ini berpandukan terus kepada kitab yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama itu, tak ada masalah lah. Bukan dia memang mengajak tafsir dekat ni, bukan dia mentafsirkan. Kan dia baca kitab-kitab ataupun pandangan-pandangan tafsir pada ulama yang telah mentafsirkan ayat tersebut, tak ada masalah. Dan kita pun perlu mengambil pada situ, dan kita pun boleh kita membuat rujukan kepada kitab-kitab tafsir ataupun
kitab-kitab hadis yang telah diterjemahkan, kita boleh baca, kita boleh ambil ilmu, cari ilmu tu, baca ilmu tu, ilmu syarak kan, yang di suruh kita untuk mendalaminya, mempelajarinya kan. Tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di sifat innahuma alatun li ilmi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya, ilmu nahwu dan ilmu lughah itu tadi merupakan alat kepada ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Alat untuk nak memahami Al-Quran dan nak memahami hadis Nabi SAW. Kan? Ilmu asbab nuzulnya, kan? Itu ilmu alat, bahasa Arab dan lughah. Ada lagi ilmu pada itu furu'. Ilmu turunnya Quran itu pada waktu bila. Asbab nuzul. Kan itu bagi Quran. Pada sahabat yang berlaku peristiwa apa? Peperangan ke, ataupun pertanyaan para sahabat ke, perlakuan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW diturunkan pada ketika itu. Dipahamilah daripada itu kehendak ayat itu untuk apa? Untuk menjawab kepada Nabi SAW permasalahan yang datang kepada Nabi SAW. Kan, untuk memberi ketenangan kepada Nabi SAW, untuk beri semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada berbagai-bagai keadaan sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Kalau hadis asbabul wurud, dipanggil asbab datangnya hadis tu. Nabi SAW ucapkan hadis tu. Sebab apa? Adalah sebab-sebab dia. Kan? Kalau kita tengok itu ilmu-ilmu yang nak boleh memahamkan kita kepada nas syarak. Dipanggil muqaddimat. Dan yang terakhirnya, yang keempatnya mutammimat. Jenis-jenis ilmu yang dalam ilmu syarak. Mutammimatnya apa? Seperti mana ilmu-ilmu yang nak membaiki, nak memperkemaskan, nak memperelokkan ilmu syarak. Seperti mana ilmu qiraat, makharijil huruf, kan, ilmu wa kal ilmi bi asma'ir rijal, rijalil hadis wa adalatihim wa ahwalihim. Fahadhihi hiya ulum asy-syar'iyyah wa kulluha mahmudah. Seperti mana ilmu qiraat, ilmu bacaan Al-Quran. Banyak qiraat bacaan Al-Quran tuan-tuan. Kan? So, contohnya kalau kita baca, kita bisa dengar kalau pergi ke Mekah lah tuan-tuan bisa wadduha. Saya tak belajar tu, tapi kita nak terangkan. Tapi orang kita, orang Perak, dia kata pergi ni imam apa? Daripada Bote. Perak. Itu kita lah ada orang buat lawak kan. Itu adalah salah satu daripada qiraat. Itu ilmu nak memahamkan kita. Kalau kata kita dengar orang baca macam tu, ini bukannya salah, ini betul. Itu salah satu daripada cara bacaan yang Nabi iktiraf kepada sahabat-sahabat pada ketika itu, yang mereka tidak boleh menyebut Al-Quran itu dengan baik. Tak boleh baca Al-Quran itu melainkan dengan lahjah lidah mereka sendiri. Maka Nabi iktiraf, itulah timbulnya ilmu qiraat. Ilmu nak menyempurnakan bacaan Al-Quran. Makhraj huruf, kan, makhraj huruf itu ilmu nak menyebut huruf-huruf yang kita baca Al-Quran tu, kan, sin dengan sad, supaya tidak tertukar. Kalau tertukar satu huruf, kan, seperti mana Ustaz Najhan untuk mengajar kita Al-Quran tu, kalau tertukar satu huruf, tertukar baris pun boleh mengubah makna. Kesalahan yang besar. Kan, itu kena mengaji. Itu kita kena belajar makharij, makhraj huruf sebutan, dengan sebab kita sebut huruf-huruf tu dengan betul dan kita dapat baca Al-Quran dengan betul. Dan juga seperti mana ilmu mengenal nama-nama perawi hadis, adilnya mereka dan keadaan mereka, supaya nak tahu hadis itu sahih atau tidak, dhaif, ataupun hadis itu jadi maudhu' dan sebagainya. Hadis sahih, hadis dhaif. Nak tahu hadis itu sahih ataupun dhaif, rijal itu apa? Perawi hadis itu. Perawi hadis itu kalau sekiranya dia menipu, hadis itu terus hadis itu ditolak ataupun dijadikan sebagai hadis dhaif. Ataupun perawi itu tak adil, ataupun dia sifat ada fasik ke, sifat lupa pun boleh mendhaifkan hadis. Kan, kalau nak banding dengan kita
hari ni jauh beza lah tuan-tuan. Jauh beza lah. Kan? Cara Imam Bukhari, Imam Muslim cari hadis, dapatkan hadis yang rentetan perawi-perawi sampai kepada Nabi SAW. Sebab tu dikatakan hadis Imam Al-Bukhari hadis yang kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah kitab Imam Bukhari. Kenapa? Karena dia sangat berhati-hati, dia sangat perincikan tentang hadis daripada siapa yang dia ambil. Betul semuanya hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari semuanya rijal dia, perawi dia sahih. Orang yang alim, orang yang tawadhu, orang yang baik, ulama, jaga diri dia, hubungan dia dengan manusia, jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Taala, tak pernah keluar daripada perkataan mulutnya perkataan yang buruk sekalipun. Perkataan yang biasa-biasa sekalipun, itu jaga. Nabi Imam Bukhari sangat jaga perkara itu. Dan sebab itulah hadisnya itu adalah hadis-hadis yang paling sahih, martabat yang paling tinggi. Ya, diambil daripada Nabi SAW. Itu nak menyempurnakan ilmu. Kan? Kalau kita baca satu kitab, dia didatangkan hadis, tapi dia tak sebutkan hadis itu daripada mana. Kan? Kita tahulah itu hadis. Tak tahulah hadis tu sahih ataupun tidak sahih. Apa darjat hadis tu, apa tingkatan hadis tu. Ayat Al-Quran pun didatangkan juga sebagai dalil, tapi dia tak catat di situ ayat daripada surah berapa, ayat yang keberapa. Kan? Ada kitab yang kita baca begitu dan kita rasa tak puas. Tetapi ada kitab yang datang, dia dituliskan di hadisnya, hadis daripada Sahih Bukhari, hadis yang keberapa, siapa perawi dia. Dengan satu ayat Al-Quran juga didatangkan ni daripada surah Al-Baqarah ayat 5 dan sebagainya. Maka kita baca, maka yakin kuat. Itu nak memperelokkan, nak memperbaiki, nak memperkemaskan ilmu-ilmu syarak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kenapa Imam Ghazali bawa dalam kitabnya begini, nak menerangkan kepada kita tentang kepentingan ilmu dan ilmu apa yang seeloknya kita belajar. Kan? Ilmu yang baik dan tidaklah ilmu-ilmu yang tidak baik. Sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, moga-moga kita ambil maklumat ilmu tentang hari ini untuk kita dapat perbaiki diri kita, dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Segala kesalahan saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika ma ista'adha minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.